Dengarlah, wahai rakyat jelata. Kau rasa kau arif tentang sejarah Raja-Raja Melayu? Kuis ini akan menguji ketaatan dan pengetahuanmu tentang institusi diraja yang menjadi tunjang negara. Ada 10 soalan istana dari gelaran raja yang mangkat hingga alat nobat diraja. Kalau kau dapat 8 dari 10, layaklah digelar pembesar istana. Tapi kalau bawah 5, mungkin kau patut dihantar ke penjara istana. Soalan pertama, Sultan Mansur Shah ialah pemerintah terkenal Kesultanan Melayu yang mana? Melaka gelaran marhum mangkat di Julang merujuk kepada Sultan mana? Sultan Mahmud Shah II, Johor, istana kayu terbesar di Malaysia yang menjadi simbol Kesultanan Negeri Sembilan. Istana Seri Menanti, Sultan pertama yang ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Tuanku Abdul Rahman, Negeri Sembilan. Unsur kebesaran diraja manakah yang menjadi simbol kuasa Raja Melayu? Cogan Alam and Kogan Agama, Sultan Pahang moden pertama yang memerintah pada tahun 1884. Sultan Ahmad Muazzam Shah, Raja perempuan pertama dalam sejarah Malaysia moden, Kelantan 2019. Sultanah Nur Diana Petra, alat muzik istana yang dimainkan semasa istiadat diraja. Nobat keris pendek yang menjadi simbol kebesaran diraja Perak. Keris pancawarisan. Soalan last, gelaran raja bergelar digunakan di negeri mana? Perlis tamatanlah segala pertanyaan. Kalau 9 ke atas, komen daulat tuanku. Tapi kalau kurang, jangan bersedih. Ilmu diraja luas bagai lautan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sekian, Sembah Patik pohon undur diri. Selamat beradat.